Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita bersama-sama dengan dalam siri Ansara Taping Success Recipe Talk Series. Malam ini kita akan berkongsi tentang satu tajuk yang sangat menarik, iaitu kecemerlangan MRSM Typing, suatu tradisi. Baik, sebelum kita mulakan sesi kita, bolehlah kiranya kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Apa khabar semua rakan-rakan audiens kita yang menonton dari Zoom dan juga Facebook Live Ansara Cawangan Typing. Diharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi kerana setia bersama-sama kami bersiaran langsung di platform Zoom dan Facebook Live Ansara Cawangan Typing. Baik, malam ini tajuknya ialah kecemerlangan MRSM Typing, suatu tradisi. Okey, sebelum kita mulakan lebih jauh, saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada rakan strategi Ansara Typing, iaitu Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Typing (UPBK), TNF Energy Sdn Bhd, Amans Media dan Outpost Typing. Okey, sebelum kita mengorak langkah lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Khalil, atau mesra dipanggil sebagai Baim, batch SPM 2007 MRSM Typing, dan kini merupakan Exco projek khas Ansara Typing. Kita ingin mengucapkan tahniah, sekalung tahniah kepada MRSM Typing atas pencapaian cemerlang dalam SPM 2020. Kita bersama-sama kita pada malam ini, kita cukup bertuah, kita ada 8 orang panelis, okey, iaitu 3 daripadanya adalah guru pendidik kita, okey, dan juga 5 orang pelajar SPM 2020. Saya ingin memperkenalkan Bonda Pengetua Cemerlang MRSM Typing, Puan Nuriha binti Ahmad. Apa khabar Bonda? Oh, baik. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Bonda sebab sudi untuk bersama-sama kita pada malam ini. Okay, sama-sama. Okay. Seterusnya saya perkenalkan Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik, Puan Marsuria binti Darus. Apa khabar Cikgu? InsyaAllah sihat, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu sebab sudi bersama-sama kita juga pada malam ini. Dan kita ada Guru Penyelaras Program Gemilang SPM 2020, Puan Kamisah binti Ibrahim. Apa khabar Cikgu Kamisah? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga Cikgu sebab sudi bersama kita untuk sesi perkongsian ini. Dan kita ada 5 orang pelajar SPM 2020, iaitu yang pertamanya saya ingin memperkenalkan kepada anda, kita ada Arini binti Rozhan. Apa khabar Arini? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey ya? Okey. Alright, seterusnya kita ada saudara Hidir Hafi bin Azlan Shah. Apa khabar Hidir? Alhamdulillah. Alright, good. So dan seterusnya kita ada Muhammad Daniel Hakim bin Muhammad Zaini. Daniel, okey Daniel? Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita ada Nurin Hasha Kistina binti Kamarul Izman. Apa khabar Hasha? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dan kita ada panelis kita yang terakhir, iaitu Yusof bin Arman Zaharil. Apa khabar Yusof? Khabar baik. Alhamdulillah. Harapnya semua bersedia untuk sesi perkongsian kita pada malam ini. So kita ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panelis kita kerana sudi bersama-sama kita pada malam ini untuk sesi perkongsian yang akan kita jalankan pada malam ini. Alright, seterusnya, okay, saya akan meneruskan, tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan kepada sesi perkongsian kita dengan pusingan pertama. Okey, untuk pusingan pertama ni kita akan fokuskan kepada para pelajar. Okey, 5 orang pelajar ini, iaitu kita ada Daniel, Hidir, Hasha, Yusof dan Arini. So soalannya ialah, kita nak tanyalah dengan pelajar-pelajar ni, apakah perasaan anda apabila mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2020 ini, dan apakah perancangan anda selepas ini? Kita nak mulakan dengan saudara Daniel Hakim.
Setelah dapat result SPM 2020 ni, at first I was so happy that I was out of word. Quite speechless lah that morning untuk tengok this kind of result. At the same time, I am so grateful for the results that I get. And I am super duper thankful to myself, my parents, to all the teachers dekat MRSM Taiping, the administration as well, and my family members, to all my friends, especially Kelas 512. I believe that this success is not only meant for me, but it is meant for everyone. It is a combination of everyone's hard work. Myself, all the teachers, Ain Sarah, Muafakat, cikgu-cikgu, dan semua orang. As for the future plannings, I am planning to pursue my study in the field of accountancy, whether be it accounting ataupun professional accounting. And insyaAllah, I'll do my best untuk secure scholarship. Do pray for me. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan untuk Daniel. Thank you Daniel atas perkongsian itu. So kita nak tanya pula kepada Hasha. Hasha bagaimana? At first bila tengok result tu like totally didn't expect it lah. Like the results to greatly exceed my expectation, and even when I saw my result, I'm totally felt like I thought I can't believe my eyes. I thought like I'm being tricked or something, but then I reload it back and it just feels like it's singing to me that yeah, I actually did it. I got an excellent results, and I would like to send my special thanks to Puan Pengetua, Puan Menoriha, Puan Masria and Cikgu Kamisa who always support us and selalu bagi kata-kata semangat for our batch. And I would like to thank my Cikgu MRSM Taiping who bertungkus lumus untuk jawab soalan yang kita orang tak faham, and my family members, my parents, and also my classmate 506 who always have my back and studies together and always answer my question. I would like to also appreciate Badan Muafakat and Administration, even though despite the COVID-19 outbreak and the pandemic that happened around us, they still support our batch SPM 2020 from the sideline. Also, for our planning for the my planning for future, I am currently interested in field of medicine, and I'm planning to further my career to be a psychiatrist, inshallah. And I hope that with all of my hard work, I could secure the scholarships that I applied and wanted. Thank you very much. InsyaAllah. Thank you so much Hasha. Semoga dipermudahkan perjalanan untuk menjadi seorang psikiatris. Alright, so kita dah ada seorang future accountant, kita ada seorang future psychiatrist, insyaAllah. Dan kita nak bertanya dengan Hidir pula. Bagaimana dengan Hidir? Perasaan saya lepas dapat result tu memang gembira. Rasa macam all the hard work paid off. Dan saya juga sangat terhutang budi dengan tenaga pengajar di MRSM Taiping, guru-guru yang sanggup korbankan masa datang kelas tambahan hujung minggu. Dan tak lupa juga rakan-rakan sekelas 509 banyak bantu antara satu sama lain. Memang korang memang the best. Batchmates pun tanya dah buat yang terbaik. Saya plan nak buat science actuary, nak jadi seorang actuary lepas ni. Okay, alright. So kita ada future actuaries, okay. Actuarial science punya pelajar, okay, which is Hadi, insyaAllah. Okay, semoga dipermudahkan. So kita nak dengar pula apa perkongsian ataupun perasaan hari ini semasa mendapat keputusan, dan apa perancangan hari ini selepas ni. Okay, jadi yang pertama sekali saya sangat terkejut sebab
waktu hari mendapat keputusan tu, saya tengok pada catatan dulu sebelum tengok pada grade dan hanya mendapat 1 cemerlang tinggi. Jadi kemudian saya sangat gembira dan bersyukur kerana keputusan saya tu lebih baik daripada apa yang saya sangkakan. And I was very thankful and still thankful to all my friends, my family, my teachers, because they believe in me and saying that I can do it, that I can get good grades. And I'm so very happy with myself for obtaining that good grades. So after a few days, dapat result tu, saya terus isi scholarships. Right now I'm gonna continue my studies in accountancy, and that's it doesn't tak kisah sama ada bidang profesional ni, bidang perakon ni secara profesional ataupun tidak. Jadi insyaAllah akan adalah peluang. InsyaAllah. Terima kasih hari ni. So kita ada 2 future accountant, okay. Dan kita nak tanya jugalah kepada Yusof. Macam mana Yusof? Apa perasaan awal-awal dapat result tu dan apa perancangan Yusof selepas ini? Okay, hari saya dapat result tu, first of all macam saya tak sangka sangat, and bila tengok screen tu macam 8 A+, macam I couldn't believe my eyes lah. I don't really think macam saya tak rasa macam usaha saya selamanya macam akan bagi saya keputusan yang begitu sekali. And apa tu macam at first macam happy jugalah sebab apa tu macam dapat tamatkan persekolahan saya dengan keputusan cemerlang, and apa tu macam rasa macam berterima kasih juga kepada kawan-kawan saya yang sanggup kejutkan saya awal-awal pagi, ajak study sekali. Terima kasih juga dekat mentor-mentor saya yang sanggup ajar saya. Terima kasih juga dekat cikgu-cikgu yang sudi menjawab persoalan saya semua sampai habis. Okay, bagi future planning saya ingat maybe I'll pursue my studies in biotechnology and would take my studies by continuing in A-levels ataupun maybe IB. And hopefully if dapat secure scholarship, maybe macam itulah. Thank you. Alright, thank you so much Yusof, our future biotechnologist. Kita ada 2 accountant, ada seorang doktor, kita ada seorang science actuary, kita ada seorang biotechnologist. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan ke-5 pelajar kita ini. Adik-adik kita, okay? Adik-adik saya lah. Okay, junior saya. Alright, so kita nak tanyalah, kita nak beralih kepada bonda pengetua kita, Puan Noreha, okay? Bonda Noreha kita, boleh tak bonda kongsikan dengan kita apakah satu rahsia kecemerlangan MRSM Typing tu? Dipersilakan bonda. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Im. Okay, syukur Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah lah kepada anak anda berlima yang bersama-sama menjadi panel pada hari ini, dan tak lupa juga tahniah kepada semua anak anda di luar sana yang bersama-sama online bersama kita pada hari ini. Jadi rahsia kegemilangannya. Okay. Alright, sebagai sebuah mata PKP ni sebenarnya MRSM Typing ni PKP semenjak 1991. Okay. Dan sekarang ni MRSM Typing lebih dikenali sebagai MRSM Bitara. Okay. Sebenarnya tugas berat kami di MRSM Typing lah adalah untuk mengekalkan kecemerlangan MRSM Typing setiap tahun dalam SPM dan semua aktiviti yang diadakan lah secara peringkat kebangsaan ke negeri ke dan sebagainya. Okey, jadi macam mana kita nak kekalkan kecemerlangan ni? Yang pertama sekali saya percaya dengan adanya teamwork. Okay, dalam satu organisasi tu kita perlu ada teamwork. Jadi semua individu dalam organisasi tu, kalau mencari MRSM Typing ni, cikgu-cikgu, staff, termasuk juga pelajar lah. Okay, kena mempunyai satu target yang sama, visi yang sama ataupun matlamat yang sama, dan semua orang kena bekerja ke arah matlamat yang sama. Jadi matlamat kita adalah untuk make sure MRSM Typing
menjadi maktab yang cemerlang dan juga gemilang, okey, di samping menjadi sebagai sebuah institusi yang inovatif dan bertaraf dunia. Okey, itu kita punya target kita. Jadi selain daripada itu, kerjasama daripada semua pihak juga memainkan peranan, terutama sekali daripada guru-guru, staf, pengurusan ibu bapa, tidak terkecuali jugalah muafakat dan juga ansara. Jadi pendek kata, kita ni kena bekerjalah sebagai satu kumpulan. Selain daripada itu, perancangan yang rapi juga penting. Okay? Di maktab ni kita ada 3 cawangan. Okay? Jadi cawangan akademik, cawangan core curriculum dan juga cawangan pembangunan pelajar. Okay? Jadi setiap cawangan ni dia mempunyai aktiviti dia sendiri. Okay? Jadi kita perlu sit down dan kita garapkan aktiviti ni supaya seimbang dan memenuhi falsafah pendidikan negara, iaitu untuk menghasilkan insan yang berilmu, berketerampilan, bertanggungjawab dan juga seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Okay? Di samping tu sokongan daripada semua pihak juga amat penting. Begitu juga pemantauan yang rapi terhadap program yang kita rancang mestilah dilaksanakan dengan betul, okay? Dipantau sentiasa supaya dia akan memberi manfaat kepada semua pelajar lah. Dan tak lupa juga sentuhan kerohanian juga penting. Okay? Sentuhan kerohanian kepada pelajar-pelajar ni supaya pelajar-pelajar ni mempunyai kekuatan dalaman. Okay? Jadi kita nak pelajar-pelajar ni semua istiqomah, sentiasa berdoa supaya mereka semua dalam keadaan yang tenang dan mampu menghadapi semua cabaran. Okay? Tak lupa juga keberadaan daripada pihak pengurusan, guru-guru dalam semua program-program pelajar. Jadi kita perlu berada bersama-sama pelajar supaya pelajar ni rasa mereka ni dipedulikan. Okay? So kita ada dengan pelajar walaupun dalam keadaan apa sekalipun, susah, senang, kita tetap bersama. Okay? Jadi itu adalah antara faktor yang boleh mengekalkan kecemerlangan mungkinlah di MRSM typing lah. Okay, alright. So saya boleh simpulkan dia kepada satu, iaitu kerjasama tu. Yang bermaksud semua orang perlu bersama-sama memahami dulu apakah goal yang kita nak kejar tu, dan juga berusaha sama-sama ke arah goal yang satu. Betul. Okay, alright. Terima kasih Bonda atas perkongsian itu. Sama-sama. Alright, so kita nak tanya pula dengan guru penyelaras program gemilang SPM 2020, Cikgu Kamisah, cikgu kimia saya ni. dah lama sangat tak jumpa dulu ni. So apa khabar ni Cikgu Kamisah? Okey Cikgu Kamisah? So kita nak tanya Cikgu Kamisah, okey, apa program yang telah dilaksanakan yang membantu meningkatkan prestasi pelajar di MRSM typing tu? Macam mana Cikgu? Okey, patutlah suara tak dengar. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Baim cakap ni? Okey, kita nak tanya kecemerlangan. Yes, yang meningkatkan prestasi. Okey, mula-mula cikgu nak ucapkan tahniahlah kepada semua pelajar yang telah berjaya mendapat result keputusan yang terbaik untuk SPM 2020. Okay, nombor 1 pelajar yang pertama yang bagi keputusan kat cikgu ialah Yusof. Dia terus saja send keputusan dia kat cikgu. Cikgu pun terkejut sebab cikgu tak ajar kelas dia. Yusof cikgu tak ajar. Betul tak Yusof? Dia tak dengar, dia mute kan itu. Okey, sebenarnya kalau cikgu pegang PG, jadi setiap kali PG program yang sama telah dijalankan. Okey, jadi setiap kali program itu dijalankan, tak lepaslah, mestilah guru-guru adalah orang paling utama, tenaga pengajar paling utama yang diperlukan untuk menjalankan segala program PG yang telah diaturkan. Okay, jadi terima kasih juga kepada pihak pengurusan yang beri kepercayaan kepada saya, kepada cikgu. Ini ialah kali keempat cikgu pegang PG. Jadi dah terlalu lama rasanya, okay. Daripada mula sampai dah nak pencen, okay. Jadi tapi kali yang terakhir ni cikgu rasa yang paling mencabar sekali,
Okay, ada beberapa faktor yang menyebab, terutamanya bila COVID, jadi banyak perancangan kita yang terpaksa ditukar arah. Jadi kita tak boleh ikut yang sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Jadi apa pun cikgu nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru dan juga pelajar serta kaunselor yang banyak membantu dan juga staf, terutamanya staf cetak lah, Cik Nasir. Okay? Kalau dia dengar, dia lah yang banyak membantu dan juga staf-staf makmal yang membantu dalam membuat eksperimen pelajar-pelajar ni. Eksperimen setiap kali masuk makmal kimia mesti buat, pelajar mesti masuk makmal kimia mesti buat eksperimen kan. Jadi staf makmal itu penting untuk menyediakan segala jenis bahan-bahan itu. Okey, jadi beberapa yang sering yang program yang telah diselaraskan ialah antaranya ialah seminar teknik menjawab soalan. Jadi seminar teknik menjawab soalan ni cikgu dah letakkan daripada tingkatan 4 lagi. Waktu tingkatan 4, batch ni tahun 2019, okey. Betapa lamanya cikgu kan Baim. 2019 waktu itu mereka form 4 ada sebahagiannya dah pergi camp. Waktu tu ada camp. 2019 waktu tingkatan 4 mereka semasa di tingkatan 4 mereka ada camp. Waktu itu peluang itulah kali pertama dan terakhir untuk batch ini yang pergi ke camp. Lepas itu memang cikgu nak buat pergi camp lagi. Terutamanya pada bulan Mac camp science itu dirancang, tapi tak boleh dilaksanakan sebab waktu itu kita ada terus PKP kan waktu itu. Jadi banyaklah macam yang luar perancangan akademik yang luar daripada sekolah tak boleh dijalankan, tak seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Itu cikgu terasalah juga. Tapi kita ada ganti benda lain. Ya? Kita ganti dengan banyaklah makanan dan sebagainya, muafakat lah. Terima kasih banyaklah muafakat yang banyaklah memberi sumbangan untuk sebenarnya membahagiakan atau menghilangkan stres pelajar. Itulah dia. Okay? Sebab mereka stres saja. Jadi macam-macam lah, KFC ada, McDonald ada, semua ada lah, pizza lah. Jadi sentiasa ditukar menu. Okay, jadi balik pada tadi seminar teknik menjawab tu sebenarnya untuk setiap subjek semua ada seminar teknik menjawab soalan. Yang biasanya seminar ni cikgu letak pada bermula pada hari Jumaat, Sabtu. Okay, hari Ahad tu macam free. Hari Ahad tu pelajar rehat lah waktu itu. Semua pelajar dah stres kan sepanjang masa. Okay, kemudian ada program open lecture. Open lecture ni cikgu bagi pada setiap malam 1 jam saja sebenarnya. Tujuannya ialah untuk secara keseluruhan mereka ulang kaji bersama guru dan diberi nota-nota ringkas. Biasanya subjek yang ambil pada malam itu ialah kimia, fizik. Betul? Tak dengar? Engguk je kan? Okay. Betul. Kimia, fizik, matematik tambahan. Yang mana yang subjek yang agak susah lah cikgu bagi. Kemudian ada juga setiap petang pada hari-hari, terutamanya hari Selasa, Rabu dan Khamis, petang-petang itu bersama ada program mentor-menti dan juga latihan bersama guru. Jadi cikgu ingat program-program yang diatur ini sepanjang 2 tahun bermula daripada Form 4 semester 2 sampailah bulan sampai SPM lah. Kamu terlajak kan SPM bulan 2 Februari? Itulah cerita dia. Okay. Jadi apa pun cikgu ucapkan terima kasih kerana kamu sabar menghadapi segala program yang telah cikgu masukkan di sana. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Gamisah. Memang saya rasa bentuk program bagi program Gemilang ni dengan pada zaman saya 2007 tu tak banyak beza lah. Dia memang berfokus dan kita boleh nampak waktu walaupun daripada zaman 2007 sehingga ke apa yang Cikgu Gamisah kongsikan untuk program pada tahun 2020, memang guru-guru sangat berdedikasi. Kita boleh nampak cikgu tu daripada pagi sampai ke malam ada kat maktab. Itulah pada saya kekuatan yang sangat luar biasa lah pada semangat guru-guru ni lah. Dan kita para pelajar pun mendapat manfaat yang sangat baik daripada usaha yang pada saya luar biasa hebat daripada cikgu-cikgu. Tahniah kepada cikgu-cikgu juga. Okay. Alright, terima kasih Cikgu Gamisah. So kita nak beralih kepada Cikgu Marsuria. Tadi Cikgu Gamisah ada cakap
sewaktu nak buat, kita dah plan cantik ni program gemilang ni, tapi pertengahan jalan ada COVID-19 pandemik. So kita ada PKP. Walaupun maktab kita PKP daripada 91, tapi kita punya PKP ni dah berbeza sikit kan. So kita nak tanya Cikgu Mahsuria, macam mana, bagaimanakah, apakah cabaran PDPR terhadap usaha dan program akademik di MRSM Taiping? Okay, thank you. Assalamualaikum. Saya juga mengucapkan nice to meet some of my students, former students yang ada kat dalam ni. Okay, hi. Saya juga nak mengucapkan tahniah kepada student SPM 2020 ya, telah berusaha dan kita cukup takut ya, because PDPR ni kita tak tahu what's going to happen. Ya, prediction macam-macam prediction, but they came out the same. Mereka masih mempertahankan MRSM Taiping. Jadi tahniah saya ucapkan. Terima kasih. Okay. Well, PDPR banyak dibahaskan. Ya, banyak dibahaskan. Ada fasa lah seperti yang kita tengok. Ya. The first phase iaitu PKP 1, fasa 1. Ya. Banyak masalah. Ya, especially to our programs lah ya, kerana kita ni students who are staying in asrama. So when students who are staying in asrama, kita jumpa kawan, kita jumpa dengan semua orang from morning until night. Kalau tengah malam tu huha-huha kat dorm tu tak ada cakap lah, walau lampu lights off, but you can hear the sound. Yeah. But once PDPR, the first phase, tak ada siapa tahu apa berlaku. Yeah, we do not know what to do. Yeah. Cikgu tak tahu, anak murid tak tahu. Yeah, that goes for the parents lah. Yeah, of course. So I would say dalam PKP yang pertama fasa 1 kita crawling. Yeah. Nasib baik di MRSM Taiping, we are Apple Distinguished School. Nearly 99% of our students ada peranti. Yeah. Ada peranti tak semestinya ada internet. Yeah, that's our concern. Yeah. Kadang-kadang ada internet tapi a very, how do you say that? Susahlah nak dapat, kejap ada, kejap tak ada. Yeah. So in order to do PDPR in that situation, it's very difficult. That is the first one. The second one in the teachers, with the teachers. Cikgu pun tak masuk pun diploma pendidikan dan diajar how to do online. Yeah. How to teach PDPR. Yeah. So as I said, bagus juga. Alhamdulillah kita MRSM Taiping. Kita at Apple Distinguished School. Yeah. Most of our teacher dah expose juga dengan how to do videos. Yeah. How to buat Zoom. Apa semua. Tapi tak semualah. Yeah. Very little. So we want to apply that to these students. So boleh dikatakan PKP fasa pertama ni kita pergi on instinct saja. Yeah. And student pun tak tahu nak buat macam mana. Tiba-tiba dia duduk seorang. Kalau dia tak faham, dia tak tahu nak tanya orang. They do not know what to do in actual fact. And then we come back bersemuka and then go back to PKP fasa 2. Okay. Yang itu dah semua tahu dah sikit sebanyak. When you go back, what you have to do. Cikgu dah jegir mata. I want to see you when we are online. Yeah. Saya amat berterima kasih pada guru sebenarnya. Yeah. We never think that the teachers are also having problems with their internet. They are paying the internet on their own. That you all should know. Peranti pun dia beli sendiri. We never talk about that. But itu saya berterima kasih pada semua guru. Mereka tidak mempersoalkan dari segi itu. Yang telefon pagi-pagi bangun, mengapa tak ada online ni? Mula-mula saya buat kelas. Saya punya jadual waktu 7:30. Semua cikgu tak payah buatlah 7:30. 10% je akan masuk. Kita tukar to 8:30. Kita tukar to 8. Try and error. Okay, but we try. So cikgunya telefon anak murid so bangun tidur. Tapi kan kadang-kadang kita kata, ada online ni cikgu duk mengajar ataupun pasang video ke apa, awak diamnya. Is on. Tapi diam. Cikgu telefon.
Tak jawab. Telefon parents. So that's how far the teacher will go. Telefon ibu bapa, mak bapa telefon, ni tak masuk. Mak dia kata, saya nampak tadi dia online. Pergi check, dia online. The computer is looking at that student and the student is sleeping nicely. Okay? So those are the things. Yeah? Ataupun he is on, dia buat benda lain. Yeah? That goes without saying, right? That is online. Ya, itu cabaran kita yang paling utama. How to control PDPR daripada jauh. Internal of the students. The discipline. Sama ada dia boleh on time ataupun tidak. Itu semua kita kena ambil kira lah. Itu daripada student. Kadang-kadang student dia tak faham. There is no, how do you say, komunikasi. There is only komunikasi one way. Of course, you said why one way? Because it's online, right? You boleh cakap balik. Nak cakap macam mana? There are 20 of you and the teacher is talking. You going to talk. You should know, you should understand. Kita tak dengar tau. Ada macam echo. Kadang-kadang tak boleh. Dia diam. Looking for friends. Tak boleh. There is no friends around you. Sometimes, saya rasa if you ask all the students, ada perasaan bored, ada perasaan fed up, ada perasaan tak nak belajar. Those comes into our cabaran PDPR lah. Itu yang saya tanya students. Kepada ibu bapa pula, dia berbelah bagi. Of course, all parents nak bagi the best to the students. Tapi nak dapatkan line, nak beli peranti. One thing yang parents tak boleh buat. Anak dia tak faham, dia tak tahu nak ajar anak dia. If you are standard 1, tak apa. Just imagine teaching physics and kimia. Parents yang reti pun kadang-kadang lupa dah nak ajar anak-anak dia. So those are the things. Kadang-kadang bapa dengan anak ni, kita nampak bapa dengan anak ni trying to get something to send. Cikgu so send. Anak bapa dia cakap macam ni, anak dia cakap macam ni. We can see. Bapak dia kata, tak reti lah nak hantar macam mana ni. Nanti kita tanya, cikgu-cikgu nanti boleh dah hantar lambat. So those are the things, as I said, cabaran yang saya katakan bahawa we are. So when this is the phase 3, I think is going smoothly. Adalah hiccup kat satu, tapi I think the phase 3 ni, dia punya ni more smoothly. Cuma sekarang, cabarannya ialah to the boys, Euro 2020. Kelas pagi tak masuk. Why? Tertidur semalam Euro, cikgu. That is the cabaran. Okay? Okay, alright. Terima kasih banyak kepada Cikgu Masura. Memang banyak cabaran. Kalau kita tengok sendiri, even kita tak, kalau kita tak sebut pasal tentang sistem pendidikan tu sendiri, kalau kami yang bekerja ni pun terpaksa bekerja dari rumah. So memang cabarannya sangat berbeza. Apatah lagi adik-adik kan, sistem pendidikan tu sendiri yang terpaksa dibuat dari rumah, PDPR. So memang cabarannya terletak pada macam mana cikgu nak akses sistem, nak biasakan dengan sistem, begitu juga pelajar dan juga ibu bapa itu sendiri. So pada saya ianya adalah satu learning process yang kita cuba sama-sama perbaiki dari semasa ke semasa. Betul Cikgu Masuria? Betul. We go. As we go along, kita perbaiki diri. Yes. Alright. Thank you Cikgu Masuria. Alright. So saya nak beralih kepada Arini. Kita disebabkan saya ada sentuh tentang PDPR, PKP ni kan. So nak tanya Arini sendiri. Okay. Bagaimana Arini menghadapi atau beradaptasi dengan sesi PDPR tu sendiri? Okay. Jadi saya ni pun seorang remaja yang biasa. Jadi waktu PKP first, memang tak dapat dinafikan saya dia tidur lambat and mengganggu kerja yang ada. So bila saya dengar PDPR ni dah nak bermula and it was the first time in forever to have a PDPR, saya baiki schedule tidur saya and before starting online class, I would bersiap and then breakfast so I can focus during class. And for my mengganggu kerja tu, of course kena disiplinkan diri during PDPR ni because there's no one in surrounding you that can help you to remind
about your works and helping you lah. So waktu tu saya menggunakan YouTube study timer so that I can focus on my studies and homeworks only. And that time memang I don't watch my phone or anything. And I think during PDPR, kerana saya dengan kawan saya yang macam saling mengingati, itu juga yang bantu saya untuk adapt dengan PDPR. Cikgu-cikgu pun selalu ingatkan kalau ada masalah ataupun if there's anything that macam problem to join PDPR, just tell them and insyaAllah cikgu akan tolong. I think cikgu pun banyak sangat tolong dengan kita orang. Kalau tak masuk, cikgu akan call, cikgu akan ingatkan. I'm very thankful for them all lah. That's all. Tapi kalau saya nak tanyalah pada hari ni kan, so hari ni prefer PDPR ke belajar daripada sekolah? Sajalah. Memang belajar dari sekolah lah sebab senang faham. Macam ni tak tahulah kenapa, tapi bila study face to face is easier than online. Online macam susah because maybe sebab tak nampak muka cikgu kadang-kadang. Bila nampak pun macam kadang-kadang tak faham. That's for my point of view lah. Faham. Kita bila dah setahun kita belajar dekat maktab, lepas tu tiba-tiba kena PDPR, kita rindu juga cikgu kan, nak tengok tatap wajah cikgu, betul tak? So betul. And bila kita belajar face to face tu, dia punya proses tu lagi real dan lagi mudah untuk kita, betul tak? Betul. Itu saya setuju. Okay, thank you hari ni. Okay, saya nak bertanya, kita tukar topik sikit. Okay, kita nak tanya dengan Yusof lah. Okay. Yusof, boleh tak Yusof kongsikan dengan kita semua kaedah atau tips belajar yang Yusof praktikkan? Mungkin ada perbezaan dari segi sebelum PDPR ataupun semasa PDPR. Yusof boleh kongsikan dengan kita? Okay. Terima kasih for giving me this opportunity. Okay, so first of all kan, macam bila tukar PDPR ni, it's going to be a challenge lah nak belajar, because first of all macam kita dah sendiri macam dalam mindset kita dah bila jumpa gadget je memang akan start nak tengok social media kan. So, macam first of all tu macam nak kata yang kita kena macam preparekan masa asing from the way we used to dengan gadget ni. First of all kenalah macam kena setkan masa sendiri. Macam for me, I prefer 4 hours a day saja untuk study sendiri. Mostly macam online assessment saja, or maybe quiz. Sometimes tengok flashcards balik. And third, and to say macam okay. Second of all, macam kita kena collaborate jugalah dengan orang lain, because macam it's a new way kan. And then some people bila jumpa topik baru, diorang senang. And dia macam saya first lah, macam bila dapat macam topik biology yang baru kan, something yang I myself find difficulty to study alone, I collaborate with some of my other friends yang that they excel in that topic in particular lah. Okay. And the third thing is that kita jangan underestimate diri sendiri. That is the one thing that most people often do lah. Okay. Macam sometimes kita macam dengar satu topik susah kan, we won't takkan gerakkan tangan pun nak buat. And then macam cara keempat is that some things macam instead of doing it difficult way, there are more easier way to do it lah, I can say. Macam for example macam karangan kan, when most of us dapat karangan, mostly kita orang semua macam fed up. Some of us macam tak akan gerakkan jari pun nak tulis kan. I kind of like find a simpler way, which is saya sendiri macam cipta template, so that whenever I would come face to face with a karangan question again, I just simply follow that template so that I reduce mistakes and more time efficient. Okay, that's all I have to say.
Alright, thank you Yusof. So ada banyak kat situ saya dengar kita kena usaha macam antara konsep yang terakhir tadi apa kaedah yang Yusof buat ialah sediakan template. Contohnya macam untuk subjek bahasa Melayu yang ada karangan, so boleh sediakan atau siapkan template yang mana kita boleh template tu pada saya Yusof letak format-format lah kot untuk mudahkan Yusof isi, biasakan dengan format-format untuk karangan dan sebagainya. Dan selain daripada tu Yusof ada sebut tentang kolaborasi dan hari ini pun ada sebut juga tentang macam mana kawan-kawan tu membantu. So pada saya almost the same konsepnya. So kita kena manfaatkan kawan-kawan kita, kena manfaatkan juga teknologi itu sendiri dan kita kena beringat-ingat juga especially waktu PDPR sebabnya kalau kat sekolah kita adalah fokus punya environment. Kalau berada dekat rumah tu that particular focus environment tu kita yang kena sediakan sendiri. Kita yang kena tetapkan sendiri. Thank you so much Yusof. So kita nak beralih kepada Hide. Okay, kita nak tanya Hide. Tadi Cikgu Kamisa ada sebut dalam salah satu daripada program-program yang salah satu program yang dibuat dalam program Gemilang ni, aspek dia ataupun slot dia adalah program mentor-mentee itu sendiri. So kita nak tanya dengan Hide, apa pandangan Hide terhadap program mentor-mentee itu? Adakah mengajar kawan-kawan itu membantu dalam usaha mencapai kecemerlangan? Pada saya, program mentor-mentee ni dia boleh tolong kita nak tingkatkan kita punya understanding of that topic. Bila kita ajar orang, kita tak hilang apa-apa pun. In fact, kita boleh explain in simple terms, maknanya kita dah boleh faham topik apa yang kita belajar tu. So, lepas tu mentor-mentee ni, kita dengan kawan-kawan je. So, diorang pun memang duduk sekali dengan kita, diorang boleh rasa bila nak organize program tu pun boleh buat kat mana-mana, tak spesifik kat satu tempat je. And selalu satu group memang 3 orang macam tu, so tak rasa macam ramai sangat lah, boleh lah handle. Lepas tu saya juga banyak lah bertanya, kalau kita tak boleh nak terangkan, kita boleh tanya orang lain. Kawan saya Raja, Haris, diorang memang banyak tolong saya lah. Diorang pandai lah. So, dia berikan ruang lah untuk student nak improve, nak tanya soalan apa-apa sebab kawan je. So, tak ada rasa macam takut-takut atau apa-apa. Okay, pada saya dia bila kita dengan program mentor-mentee dia lebih fleksibel kot. Sebab dia boleh kat mana-mana, sebab macam cikgu mungkinlah ada kita nak cakap ada kekangan, ada waktu-waktu dia jugalah kan. Walaupun kita tahu cikgu-cikgu kita kalau daripada pagi waktu sekolah tu sampai ke malam, cikgu tu pun ada juga kat maktab kan. Tapi kalau dengan kawan-kawan ni, bila dah masuk sampai dekat asrama pun boleh sekali kita buat sambung program mentor-mentee ataupun kita sambung belajar sama-sama tu. Betul Hide? Betul. Okay, alright, lagging sikit. Okay, right. Thank you, Hide. So, kita nak kembali soalan kepada Cikgu Kamisah. Okay, boleh tak Cikgu Kamisah ceritakan selain daripada program akademik ni, apakah program lain yang membantu pelajar untuk menghadapi cabaran dan tekanan sepanjang persediaan menjelang SPM 2020 ni? Okay. Banyak sebenarnya. Banyak. Okey, jadi contohnya kan macam program-program jana takwa. Okey, di surau tu setiap malam ada, betul tak? Tanya mereka tahu ni. Okey. Jadi lagi satu, warden juga berikan peranan, okey, selain daripada waktu-waktu akademik, tanpa ustaz, tanpa warden, maka tak boleh nak jalankan dengan baiklah program-program akademik ni. Okey, selain daripada itu ada juga program untuk pelajar yang pencapaiannya agak rendah, di mana cikgu adakan perjumpaan, kalau tak silap cikgu dalam 4 kali perjumpaan bersama unit kaunseling, okay, dengan pelajar-pelajar. Di samping itu perjumpaan dengan sesi perjumpaan pelajar itu dengan pengetua dan pendahulu pengetua. Di samping itu ada juga
apa kita ibu bapa yang kita panggil untuk datang ke sekolah berbincang tentang cara nak mengatasi masalah anak-anak mereka. Itu khusus untuk pelajar yang agak kuranglah pencapaian dalam akademik. Ya, jadi tapi alhamdulillah ibu bapa sangat supportif, sentiasa datang dan telefon. Ada yang telefon, ada yang datang berbincang dengan guru-guru di sekolah. Jadi program ni pun di samping itu ada runding cara akademik, juga salah satu daripada program selain daripada akademik yang sebenarnya nak lebih, kita nak jumpa keluarga dan nak bincang apa yang patut tentang semua objektifnya sama saja, nak meningkatkan pencapaian akademik dan mendapat keputusan yang terbaik dalam SPM. Jadi itu sebabnya program-program itu dijalankan. Lagi satu yang lain sikit daripada sebelum ini ialah lain, maksud sebelum ini sebelum COVID lah kan. Jadi tahun SPM 2020 ni dia bertuah, dia bersama lebih kurang setahun 2 bulan macam tu secara biasa. Lepas tu semua kebanyakan online dan juga tak boleh sangat jumpa guru. Sebab memang dielakkan takut itulah jangkitan dan sebagainya. Jadi antara yang untuk elakkan daripada pelajar stres itulah Puan Adlina ada minta saya lah, cikgu kan, tanya pada guru, tanya pada pelajar-pelajar ni nak makan apa, sebab mereka tak boleh keluar, nak elakkan mereka stres. Jadi cikgu adalah tanya sikit-sikit dan apakah makanan kegemaran pelajar-pelajar ni. Itu yang lain sikit daripada tahun-tahun sebelum ni. Okay? Jadi disebabkan pelajar betul-betul dikepung duduk dalam maktab saja, jadi terpaksalah makanan pun pengetua ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk kan. Jadi atas sebab keselamatan sebenarnya. Jadi cikgu buat perancangan bersama dengan kaunselor Encik Syahid untuk hampirlah setiap hari dalam minggu peperiksaan itu kita membekalkan makanan-makanan yang pelajar suka. Okay. Lain-lain tu macam biasalah. Okay. Yang lain tu lain itu sajalah cikgu rasa. Itu yang keluar pizza, McDonald's, segala macam cikgu ya? Ya, okay. Sebab kesian pelajar ni nampak stres sangat, mereka tak boleh keluar, tak boleh balik. Sebab betul-betul datang je terus di kuarantin, duduk je dalam maktab, semua tak boleh. Faham? Jadi macam terkurung lah. Memang agak tertekan lah mereka. Saya kira tadi Puan Adlina tu wakil daripada ibu bapa, ibu Muafakat. Ya, okey. Ya, Muafakat. Sangat suportif ibu bapa, yang bagus. Saya rasa sangat hebatlah. Ibu bapa pelajar beruntung. Sangat hebat. Beruntung. Okey, alright. Terima kasih Cikgu Kamisah. So saya nak tanya kepada Hasha pula lah. Okey. Bila selain daripada dapat makanan yang sedap-sedap ni semua kan. Okey, kita nak fokus pula tentang tadi kita cakap tentang menghadapi cabaran, okey, hadapi cabaran macam mana maktab boleh membantu pelajar-pelajar, okey, untuk menghadapi cabaran menjelang SPM. So sekarang kita nak tanya Hasha pula tentang topik yang sedikit berbeza, tentang macam mana Hasha sendiri sebagai seorang pelajar, okey, mempersiapkan diri Hasha melalui apakah amalan-amalan yang Hasha buat, okey, menjelang peperiksaan SPM itu sendiri. So selain daripada rutin-rutin akademik, apa lagi yang Hasha persiapkan diri Hasha supaya boleh hadapi dengan baik SPM tu? Okay. Amalan atau persiapan before nak hadap exam, sebenarnya saya dah awal-awal siap the night before exam tu, and ada juga amalan waktu the morning tu untuk SPM. So yang first, yang ni cikgu-cikgu selalu ingatkan, and kaunselor pun selalu sangat cakap, and benda ni sangatlah basic, like malam before exam tu saya akan prepare my necessities
Contohnya macam dah siap iron baju, check whether stationeries lengkap ke tak, I have my IC or not. Sebab benda yang remeh-remeh yang kecil-kecil ni, kalau kita slip up esok macam kita terlupa bawa IC, dia macam akan affect the whole day. So saya akan prepare diri saya elok-elok supaya the next day tu dia akan run smoothly. So at least saya akan ada decent day waktu nak jawab exam tu. And then after that, malam tu juga saya akan minta restu parents saya, cause kalau nak buat the morning tu sebab semua orang dah quite busy dengan nak prepare diri masing-masing. So the night tu saya akan at least lah call my parents and just have a short conversation and ask them to pray for me and my friend's success. And I guess minta restu for your parents tu is important lah, sebab diorang always support kita semua, and without their restu tu maybe at least kalau ada tu bolehlah kita do well in our exam. And then kalau the morning before exam, usually I don't even open my books dah waktu tu. So macam saya dah tak nak let my brain tu more info, tak nak dah stuffy and cram semua info, sebab preparation tu sepatutnya kita dah buat a weeks ago, kita dah buat awal-awal. So waktu pagi tu kalau paling decent pun just tengok notes segitu-gitu je. And the last thing I would like 50 minutes before nak masuk exam hall tu, usually saya akan avoid social interaction, apa-apa yang berkaitan dengan academic dengan my friends usually. Sebab when people bombard us with contohlah macam questions, usually macam saya akan terus blank and then saya akan panic. So nanti when bila I jawab exam nanti, saya akan hesitate my answer, and I don't want that. I want my answer to be, saya sure dengan answer tu and betul. So saya tak nak at least in the meantime 15 minutes before exam tu, saya just akan pace around the hall, clear my mind, at least be at ease, and just double check whether calculator tu berfungsi or not, and I have my IC. I guess yeah, that's all. Okay, alright. So kita nampak Hasha punya preparation adalah dari segi barang-barang atau persiapan untuk masuk exam tu sendiri, kan? Dan juga mungkin dan antara lainnya communication ataupun restu daripada ibu bapa tu, kan? So saya rasa bila the night before, bila kita nak exam tu, it's a bit, pada saya a bit emotional sikit, sebab kita the next day tu kita ada peperangan yang besar. So kita tak nak lah waktu the same day tu, pagi tu baru kita sibuk nak call, memang kelang kabut, tak sempat apa, betul tak Hasha? Alright, so thank you so much Hasha. Alright, so kita nak bertanya pula dengan Cikgu Marsuria. Kita nak tanya Cikgu Marsuria, kita tahu salah satu penyumbang utama terhadap prestasi akademik pelajar adalah guru itu sendiri. So memang cikgu adalah one of the biggest komponen utama dalam kecemerlangan ataupun kejayaan pelajar-pelajar itu sendiri. So pada pandangan Cikgu Marsuria, bagaimana sambutan dan sokongan guru terhadap program akademik di MRSM Taiping? Okay, thank you. Well, my personal belief, guru adalah pemimpin dalam dunia pendidikan. Okay, mereka yang akan memastikan your visi, your misi tercapai. Yeah. So sokongan guru itu it's always there. Yeah, it's always there. Especially when I'm talking about MRSM Taiping. Yeah. Kita berdepan dengan pelajar-pelajar yang high motivational students, high IQ. Yeah. Yang boleh dikatakan cikgu-cikgu luar kadang-kadang takut nak main MRSM Taiping. Dia kata takut kat student. Takut student pandai ni, tak wani, kami tak mau datang. Ya.
but our teachers are there. Ya. Kalau you tengok cikgu ya, program-program akademik ni besides the classroom, program-program akademik yang kita rancang adalah program-program akademik di luar waktu. What I mean by luar waktu ialah pada waktu petang, pada waktu malam. Our teachers, bila kita dah explain kat dia apa yang kita nak capai, our students are like this, they will give their full support. So dari segi how sambutan mereka, of course lah, kadang-kadang mereka pun have their own family. Kita negotiate. But you should know, you our former student, a lot of my students are also there. You should know that the teachers are always there in school. Biasa Pak Cik Gad kata kat saya, saya dulu cikgu kerja juga tempat lain, tapi kalau kat sini kan, cikgu tak pernah yang tak datang kat sekolah. Pagi ada, petang ada, malam ada. Ada cikgu buat kelas, selepas subuh pun ada. Yes, right? So they are giving their commitment. Dari segi situ, I feel it is not a normal thing for a teacher to give everything. So kita di MRCM Taiping amat berterima kasih. There are teachers yang sanggup. Tambah kadang-kadang kepada pelajar-pelajar yang susah sikit untuk memahami something, guru akan datang waktu petang. Kadang-kadang bawa kuih, goreng pisang, bawa. Ni cikgu yang membawa kerana dia kesian kat pelajar itu. Kalau dia buat hari Ahad, beli nasi lemak satu kelas. Dia nak ambil hati ni bisa buat kelas hari Ahad. So that is the commitment that teachers of MRCM Taiping have been given to students throughout the program that we have done. Okay. Alright, thank you Cikgu Masra. Betul, saya sangat setuju itulah. Bila Cikgu Masra cakap, bila kelas macam hujung minggu ke sebelah petang ke, cikgu kadang-kadang bawa kita kuih, karipap, donat pun kita orang dah happy sangat dah tu. Dah seronok sangat nak masuk kelas dia kan. So memang kita orang tahu macam, kadang-kadang once a while, tak adalah kata tiap-tiap kali kan. Tapi once a while cikgu-cikgu akan bawa tu, kita dah rasa, memang seronok. Kita nak belajar pun semangat. Yes, betul. I forgot to say one thing. Thank you to the counsellors. Okay, kerana bukan saja program akademik, kita juga ada program-program motivasi, perjumpaan pelajar kalau pelajar rasa ada masalah, tertekan. And then dia adakan program-program after SPM. Sekarang kalau you tengok so many programs that I don't think waktu-waktu BAIM ada. The students now, especially SPM 2020, are exposed kepada macam-macam lah sebenarnya. You are given everything. Macam mana nak buat you punya resume, macam mana nak interview, what are the sponsorship that are available to you, how do you go for your to do everything, nak minta semua dah diajar. Daripada situ saya terima kasihlah kepada Ansara dan juga Muafakat yang banyak menolong kami dari segi program-program yang untuk lanjutan pelajar kami selepas SPM. Okay, alright. Terima kasih Cikgu Masuria. So, bila kita sebut pasal ada kerjasama ni, so kita nak tanya dengan Bonda Noreha lah. Okay. Boleh tak Bonda terangkan usaha kerjasama yang pihak maktab jalinkan dengan pihak luar? Sebagai contohnya macam ada Cikgu Masuria sentuh tadi, Muafakat dengan Ansara terhadap usaha untuk meningkatkan kecemerlangan MRCM Taiping. Okay, terima kasih. Saya sebut dulu, saya nak ulas dua tu sajalah, Muafakat dan Ansara tu pun saya rasa kalau saya nak cerita tak habis. Okay? Jadi kerjasama antara Muafakat dan Ansara dengan MRCM Taiping pun banyak dah. Jadi terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Yang di-Pertua Muafakat MRCM Taiping, Profesor Dr. Nurihan binti Muhtar, dan juga tak dilupakan Ketua Ansara MRCM Taiping, Engineer Encik Taufik bin Husin, dan juga ahli jawatan kuasanya, termasuklah BAIM sekali. Okay, right. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tim ni, tim Muafakat dan juga tim Ansara kerana selama ni kedua-dua tim ni sentiasa aja ada dekat belakang saya
sentiasa memberikan sokongan kepada saya, sentiasa membantu apa saja kekurangan-kekurangan kami di maktab. Okey. Ada masalah aja saya tanya saja ataupun saya beritahu saja, sama ada kepada Ansara ataupun kepada Muafakat, masalah itu akan selesai dengan mudah sekali. Okey. Jadi tak banyak protokol lah. Okey, walaupun saya faham ahli-ahli Ansara ni, okey, dan juga Muafakat ni berjawatan tinggi. Okey, dan ada nama di mata masyarakat, tapi dengan kami mereka kurang berprotokol. Jadi oleh kerana kurangnya protokol tu, jadi kerja kita senang. Okey, itu satulah. Okey, yang kedua kerjasama yang kita pupuk, kita baru saja lantik seramai 28 ahli Wall of Fame yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar MRSM Taiping. Jadi saya rasa pelantikan ini bertepatan kerana bila kita lantik tu, jadi kita bagi peluang kepada bekas-bekas pelajar ini untuk kembali menyumbang kepada maktab. Maksud saya kembali menyumbang kepada adik-adik mereka. Jadi sumbangan tu kami faham walaupun sebelum dilantik sebagai Wall of Fame, mereka memang menyumbang daripada dulu hinggalah kini. Okey, cuma tidak diwar-warkan. Okey. Jadi sekarang dengan sukacitanya saya nak menonjolkan bagaimana sumbangan mereka tu. Okey. Jadi sumbangan mereka tu bukan saja dari segi keuangan lah, kepakaran, nasihat dan juga buah fikiran demi untuk kecemerlangan anak-anda ataupun pelajar-pelajar di MRSM Taiping. Okey. Dan satu lagi berkaitan dengan perlantikan ikon-ikon MRSM Taiping juga kami buat keputusan untuk melantik ikon-ikon ini juga terdiri daripada bekas-bekas pelajar. Okey. Jadi semenjak 2015 kita dah melantik ikon yang pertama sekali adalah Datuk Ahmad Fuad Kenali. So beliau daripada batch 87 kalau tak silap saya, betul Baik. Betul. Okey, dan jawatan beliau pada ketika itu adalah sebagai Chief Executive Officer Proton Holding Berhad. Okey. Sementara ikon yang kedua adalah Profesor Dr. Muhammad Iqbal Saripan, batch 97. Okey, menjadi ikon di MRSM Taiping bermula 2018 dan juga 2019. Jawatan beliau pada ketika itu adalah Timbalan Naib Chancellor Akademik dan juga Antarabangsa Universiti Pertanian Malaysia. Okey. Dan ikon yang ketiga hingga sekarang Profesor Dr. Faisal Rafiq bin Muhammad Adikan, batch 92. Beliau merupakan Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia. Beliau mula dilantik pada 2020 hinggalah 2022. Okey. Jadi saya rasa pelantikan ex-student ni ataupun bekas-bekas pelajar ni sangat bertepatan. Okey, kerana mereka ni sebenarnya memberi impak yang sangat besar kepada pelajar-pelajar. Selain daripada beliau boleh berkongsi kepakaran pada pelajar-pelajar, dia orang juga sebenarnya menjadi idola kepada pelajar-pelajar kita. Okey? Dan sampai sekarang pun mereka masih lagi menyumbang Maksud saya yang dah tak jadi ikon pun macam Datuk Fuad, Prof Iqbal pun masih lagi menyumbang kepada maktab. Okey, untuk kecemerlangan MRSM Taiping lah. Okey, saya nak sebutkan antara kerjasama antara MRSM Taiping dan juga Ansara lah. Yang pertama sekali adalah saya sangat terharu sangat naik taraf capaian internet di MRSM Taiping. Okey, pada tahun 2018. Jadi hasil usaha daripada batch, saya tak pasti ni sama batch 94 ke ataupun batch berapa 93 94. Saya tak pasti ni. Ni batch hasil usaha ni 93 94 jadi saya ucapkan pesan tim Hafizi Okey. Jadi hasil kerjasama ni sebenarnya saya tahulah mereka ni faham dengan kepayahan yang kita
pelajar-pelajar mula menggunakan iPad ya since 2014. Jadi capai kuat. Okey. Jadi hasil saya ucapkan terima kasih lah sampai sekarang capaian internet itu tinggi dan memudahkan untuk menekan PPC di Maktab. Okey. Selain daripada itu, sumbangan program Sirih Pulang ke Gagang SPKG Jadi setiap tahun tim Ansara ni akan datang ke Maktab. Itu waktu bukan PKP lah. Setiap tahun akan datang ke Maktab, berkampung kerjaya kepada pelajar-pelajar dengan kalimu kita. Okay? Jadi perkongsian kerjaya, kemudian mereka buat mock interview waktu bukan PKP secara bersemuka, tetapi bila timbulnya PKP start 2020, mock interview dijalankan secara atas talian, dalam talian. Okey, selain daripada itu banyak lagi program-program lain seperti program resipi kecemerlangan, program mentor-mentee. Dan saya faham ada dua tim sebenarnya sekarang ni, tim Ansara Muda dan ada tim Ansara Senior. Okey? Jadi ada program-program yang dilaksanakan oleh Ansara Muda. Contohnya macam yang baru-baru ni saya dimaklumkan Ansara Muda akan melangsungkan program mentor-mentee. Alhamdulillah sangat bagus sebab boleh membantu pelajar-pelajar kita yang sedang PDPR di rumah. Okey? Selain daripada itu apa lagi? Banyak lagi lah saya nak sebutkan berbanyak. Okey? Sepanjang bulan Ramadan adanya program Tadabbur Al-Quran dan juga Ramadan Talk daripada tim Ansara Muda kalau tak silap saya. Okey? Jadi semua ni sebenarnya sangat-sangat membantu kerjasama Ansara sendiri. Okay, selain daripada itu ada tim batch kalau tak silap 90 ke ataupun 92 membantu pelajar-pelajar B40 secara berterusan dah beberapa tahun Okey, sampailah sekarang. Okey, jadi ada kumpulan pelajar yang kurang bernasib baik, mereka bantu. Okey, so alhamdulillah. Okey, saya sangat berbangga, sangat bersyukur kepada tim Ansara yang banyak sangat membantu Maktab. Okey, bagi muafakat juga tak kurang hebat, kerana muafakat juga sering bekerjasama dengan Maktab. Pada tahun lepas kita telah pun melancarkan tabung naik taraf kemudahan di MRSM Taiping, jadi kutipannya banyak, sebanyak 49,340. Okey, jadi kutipan ni telah pun kami gunakan untuk penambahbaikan prasarana di MRSM Taiping. Saya sebut secara khusus dalam kelas pelajar-pelajar daripada 4 kipas jadi 6 kipas. Okey, jadi pelajar-pelajar tingkatan 5 yang lepas 2020 batch 2020 dapat merasakan betapa nikmatnya, betapa selesanya berada dalam kelas. Okey, penambahbaikan penghawa dingin di perpustakaan, pemasangan 10 unit turbine dan juga aluminium louvers di pusat pelajar ataupun student center. Jadi kawasan tu selepas adanya penambahbaikan ni menjadi tumpuan pelajar untuk ulang kaji. Okey? Dan saya rasa pelajar-pelajar batch 2020 sangat berterima kasih dan saya sendiri personally bersyukur alhamdulillah kerana tempat tu daripada panas sekarang dah jadi tempat yang berangin, boleh duduk dan boleh berbincang. Okey, pelajar-pelajar kita. Okey, selain daripada itu pelancaran tabung prihatin COVID-19 telah pun dilancarkan pada tahun lepas. Ini adalah hasil kerjasama daripada Muafakat, Ansara dan juga pengurusan MRSM Taiping. Okey, sebanyak 48K ataupun 48,000 telah dikutip dan kutipan ini kita khususkan untuk membantu pelajar-pelajar yang terkesan akibat COVID-19. Okey, jadi saya rasa kan apa yang saya boleh katakan dalam musibah yang kita terima ni sebenarnya ada banyak kebaikan di sebalik itu. Okey, jadi kita dapat musibah but at the same time kita dapat ni banyak orang nak bantu kita. Okey, jadi pelajar-pelajar yang terkesan pun serba sedikitlah dapat kita bantu dari segi keuangan sebab ada di antaranya parents mereka yang
menghadapi masalah berkaitan dengan pendapatan masing-masing lah. Maksud saya ada juga yang diberhentikan kerja dan sebagainya. Okey, selain daripada itu sumbangan muafakat juga berkaitan dengan makanan tambahan. Cikgu Kamisah dah sebut tadi, makanan tambahan kepada pelajar-pelajar, bukan saja kepada pelajar-pelajar, kepada cikgu pun mereka bagi juga. Okey. Jadi mungkin dalam 1 minggu tu 2 atau 3 kali ada saja hidangan untuk cikgu-cikgu. Okey, tak kira sama ada sandwich ke ataupun kek ke dan sebagainya. Jadi benda ni hasil kerjasama ni sebenarnya cikgu pun rasa di-appreciate lah oleh parent, dan saya bersyukur lah kerana kita dapat satu tim yang kerjasama dan memberi manfaat kepada pelajar-pelajar kita. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Ansara dan juga kepada Muafakat. Okey. Okey. Terima kasih Bonda. So memang sangat menariklah. Kita nampaklah kita daripada apa yang Bonda terangkan tu, kita nampaklah sinergi yang sangat mantap antara tiga entiti ni. Pengurusan maktab, Muafakat dan juga Ansara. Even saya sendiri sebagai sebahagian daripada Ansara Taiping ni merasakan untuk berurusan dengan pihak maktab ni cukup mudahlah. Pada saya kalau program yang kita nak laksanakan tu memang relevan dan bertepatan, saya rasa Bonda pun senang je nak bagi green light, insyaAllah. Yang penting kita punya fokus dan goal tu ke arah macam ke arah kecemerlangan maktab tu, insyaAllah. So terima kasih jugalah kepada Bonda sebab banyak sangat memberi kemudahan kepada Ansara untuk menyumbang bakti kembali kepada maktab. Okey, so kita nak beralih kepada Daniel. Okey, Daniel, kita nak tanya Daniel. Okey, apakah cabaran Daniel yang Daniel hadapi untuk mengekalkan kecemerlangan? Okey, baik. Terima kasih Baim. Maafkan saya tadi ada sikit connection problem. Okay. Cabaran yang saya hadapi in order to mengekalkan kecemerlangan saya is first and foremost, ni I think works for everyone, time management, pengurusan masa tu sendiri. So how you divide your time between your studies, your rest, extracurricular activities, aktiviti kerohanian macam ibadah dan sebagainya. You have to really divide your time well in order to maintain the excellence. The next one would be how do I find the balance between keperluan sendiri dengan keperluan rakan-rakan. I mean like me myself kena study and kena prepare untuk classes. Kalau let's say esok ada presentations and so on, kena buat homeworks and all the stuffs. Tapi at the same time, I gotta help my friends juga yang mungkin lemah in certain subjects or topics. Benda ni macam membantu juga dalam program mentor-mentee. It works both ways, to the mentor and to the mentee as well. Saya sebagai mentor pun banyak belajar daripada mentee-mentee saya. Soalan-soalan yang kebat yang saya tak pernah encounter pun sebelum ni, bila orang tanya saya cuba slow-slow untuk buat. And at the end of the day, I am able to solve it. The next one would be the expectations that I carry. I carried a lot of people's expectation. Myself, my parents, my family members, I believe my teachers as well. But I guess the heaviest one was always my own. And when I didn't meet them, the person yang I disappoint the most is myself. Another challenge that I face is this one works during the first few stages dekat MRSM Taiping during early form 4s. The struggle to adapt to the new environment. I came from a normal daily school, not even MRSM, not even an SBP. It was a total different atmosphere and environment here. The learning style, it is more towards a student-centered learning. Tapi at the end of the day, you face all the challenges, all the cabarans and so on. There gotta be what do we call it, kejayaan sebalik itu semua. So saya nak share lah one of the excellence. Saya bercakap dalam kapasiti saya sebagai seorang student account. Among the notable challenges that yang kita orang capai is that kita orang tak ada langsung yang A-.
our batch punya class account ada A+ and A sahaja. And the improvement from last year's punya account to this year's macam orang kata apa? Sangat jelas. The increase in the number of A+ student is memang vast lah. Kalau based on record, if I'm not mistaken, 60% or more, untuk number of A+ student. And mungkin lah orang akan cakap student account ada satu kelas je, tak compare dengan orang lain. But kita orang compare dengan maktab-maktab lain. And Alhamdulillah for this year, kita orang dapat capai second among all MRSM, 50 plus MRSM. So I believe that bila ada ni cabaran, there will be the kejayaan also after all of those challenges. I think that's all. Okay, thank you so much Daniel. Saya sangat bersetuju dengan Daniel. Okay, pasal time management tu. Okay, even pasal nak adapt to the new environment MRSM typing ni as a PKP ataupun sekarang ni kita sebutkan sebagai Bitara juga. Okay, kita golongkan MRSM typing sebagai Bitara. Walaupun daripada saya sendiri, experience saya sebelum ni daripada MRSM Premier, okay, masuk ke MRSM typing pun nak adapt pun kena different, totally different. Yes. MRSM typing is another level pada saya. Memang betul, environment dia sangat berbeza dan pada saya ianya adalah environment kecemerlangan. Saya boleh simpulkan sebagai environment di MRSM typing adalah environment kecemerlangan. Okay, alright. Thank you so much Daniel, okay, atas perkongsian tu. So kita nak beralih kepada Cikgu Marsuria. Okay. Sebagai antara guru yang paling lama berkhidmat di MRSM typing, okay, boleh tak cikgu kongsikan bagaimana evolusi ataupun perkembangan MRSM typing secara ringkas? Okay, thank you. Evolusi MRSM typing. Terima kasih, kata lama tak kata tua Lama. Well, I was not in MRSM typing in the 80s. So kita katakan bahawa MRSM typing 83-84 adalah permulaan MRSM typing. Kita boleh katakan at that time MRSM typing adalah premier school. Some of the MUAR student yang diletakkan di MUAR datang masuk ke typing. And then kita change system in the 1991 kepada program khas pendidikan. That is the, how do you say that, evolusi yang ada, di mana Premier tukar kepada Bitara, di mana I would say this, pelajar-pelajar intake pun dah berubah, di mana the first batch adalah pelajar-pelajar straight A's. Straight A's dalam waktu tu adalah Form 3 punya result. So dia nak masuk straight A's, so kita tukar semua benda. Semua benda tukar. What it is meant by the syllabus kita ajar, kita incorporate balik, kita buat compacting, kita buat kita move forward faster. Kita adakan sistem kuliah di mana tak pernah ada sistem kuliah. Kita kena marah banyak mana kata mana boleh ini pelajar form 4, form 5 boleh ada kuliah tutorial macam universiti pula. Kemudian kita ada SEM 3. Kita perkenalkan SEM 3, kita buat ni macam waktu tu pelajar belah tikus lah dalam asrama, duduk lepas lautan. Macam-macam lah buatnya SEM dulu. So these are the PKP student at that time. Kita tukar nama program khas pendidikan kepada Bitara. So now we are using Bitara. And then we change again. Dalam tahun 2013 saya rasa di mana kita try to introduce iPad to the students. Dengan a few iPad yang kita bagi, buat 150 iPad yang kita bagi kepada student untuk digunakan. So we try it out. This is a very waktu yang mencabar. Dan tahun 2013-14 tu di mana guru diminta guna iPad, pelajar so it's actually very mencabar lah waktu tu. Kerana I am a dinosaur when it comes to computer. It's very hard for me, tapi kita belajarlah juga kerana terpaksa. Kalau tidak malu kat anak murid, kerana anak murid lebih pandai daripada cikgu ni. So then we become smart school. Dan in 2016 kita wajibkan semua ada iPad. Di mana waktu itu kita berikan kursus kepada guru,
Pada pelajar, kita buat lantikan cikgu-cikgu yang dihantar, yang Apple tolong beri kursus semua kita ajar. So kita gunakan peranti di situ. Ya, dan kita start masukkan internet. At that time internet is very slow lah. Ya. As the years goes by, 2016, 2017 apa semua, ya, kita jadi Apple District School. Kalau kita ada guru-guru kita yang menjadi Apple Educator, ya, maka kita di award Apple Distinguished School. Ini juga adalah dari usaha guru-guru lah ya, dengan pelajarnya ya. Kita dah habis Apple Distinguished School. This year kita nak mohon sekali lagi ya. Perbezaannya di sini dari segi the school is still the same ya. Kita ada a few bangunan baru ya. Tapi it is an old school. Ya, banyak benda yang dah rosak, tapi kita banyak juga benda-benda yang kita ada yang kalau kita tengok, kalau I'm talking about the 90s student and the student now, dulu mana ada internet. Now with the help of Ansara, kita dah ada Unify, kita ada internet. Ya, banyak Ansara dan parents yang tolong belikan iPad untuk diberikan pada student yang B40. Kita ada classes kita semua dah ada LCD in every class. Juga surau kita dah kita perbesarkan. Yeah. This is to me the evolution dari segi prasarana semua. Now let's talk about the students. In the 90s, ini first batch PKP semua in the 90s. Ya, itu adalah era student yang parent nyatakan bahawa pendidikan is your escape to a better life. Yeah. So dia datang hantar anak dia form 4 tu, dia tahu kat situ, duduklah awak kat situ. You learn. Okay, they never ask the teachers how you going to teach the students. Kita ajar. So student pun dengar waktu tu patuhlah juga. Ya. Dengar seperti Cikgu Gani, Cikgu Sanusi, banyaklah cikgu-cikgu yang dulu-dulu ya. So at that time, MRCM Taiping is the best. Yeah, the students are the best also. Yeah, because they will do everything that we ask them to do. Yeah. There is no persoalan daripada ibu bapa. Kerana ibu bapa at that time, we are more or less like at that time we are M40, B40 macam tu. Sikit saja T20. Yeah. So we follow. Ya, penuh kepercayaan pada guru, and we have this. And then tiada teknologi. Okay, nak buku rujukan pun sikit penuh. Yeah. Now the 90s that I've been teaching has become parents, and they are sending their students back to us. Okay, itu satu penghormatan. I think also is kalau batch saya would be cucu lah. Yeah. The second batch. At this, the students who are in the 90s, dia punya taraf kehidupan sudah berubah. Yeah. When taraf kehidupan berubah, dia mengajar anaknya cara yang lain. The millennial children in the 2011, yeah, dah bertukar. Guru pun dah, guru-guru zaman saya ni dah, pelik ni dengan budak-budak ni. Kerana why? They are very tech savvy. Apa tech savvy itu? Ialah these students, ya, kat rumah dia dah being exposed with TV, with internet, with everything, komputer semua. The exposure to the whole world is uninhibited. Ya, tiada kawalan. Ya, sometimes their knowledge is more than the teachers. So ini adalah merupakan cabaran kepada guru. The teachers have to keep up with the students. And the students nowadays, because dia punya, orang kata apa? They are looking at the world in so much entertainment, so much things that are lebih menarik daripada looking at the books in school. Their attention span is very short. Ya, kerana dia nak the cikgu, you have to be boleh buat TikTok. The teachers must be able to, buat drama atau something yang boleh menarikkan perhatian dia. So itu another cabaran kepada guru. Okay.
their knowledge in all aspect, ya. In all aspect. Dia boleh berhubung. Saya itu yang ada pelajar kata, saya guna YouTube untuk belajar. Saya boleh berhubung dengan some other student from other school to teach. So these are knowledge without boundaries. So itu adalah apa yang MRCM Taiping have to menghadapi sekarang. Yeah. Even now the parents, they want to know, cikgu ajar apa? Macam mana cikgu mengajar? What have you done to my kids? Dia nak tahu banyak benda. So cikgu yang lama ni, wait, we know what we are doing. Yeah, we know. You never ask the surgeon, can I go inside and look at your operation to see whether you're going to operate correctly or not? But parents will ask, cikgu mengajar ni betul tak? Yeah? Because that's our tradisi. Yeah? Kita mempersoalkan something yang kita rasa kita tahu. Yeah? The teachers are facing 20 students or 25 students in a class. Yeah? That is the difference. Kita specialize dalam mata pelajaran kita. So when you specialize sekarang, kurikulum semua bertukar, macam-macam bertukar. So these are the evolusi yang berlaku lah. Yeah? Dari segi students and dari segi teachers. Okay, I think betul. So, saya nampak dia punya evolusi tu. Saya inilah daripada apa yang Cikgu Mas sudah kongsikan, kita nampaklah dari segi prasarana tu sendiri dan dari segi pelajar dan dari segi apa expectation ataupun apa cabaran. Cabaran dan expectation guru-guru terhadap perkembangan tu sendiri. So memang nampaklah dia punya apa evolusi. Terima kasih banyak Cikgu Mas Suria atas perkongsian tu. Saya rasa kita okey, sama-sama. So, kita sudah sampai ke apa bahagian terakhir kita. Okey, iaitu saya rasa sekarang pun 10:27. Okay, kita nak terus tanya kepada bonda kita, Bonda Noreha, sebagai penutup kepada sesi perkongsian kita ni lah. Okey, apakah harapan bonda terhadap MRCM Taiping? Dipersilakan bonda. Okey, terima kasih. Harapan saya kepada MRCM Taiping. Sebenarnya saya datang ke MRCM Taiping ni pada tahun 2008. Okay, pada ketika tu pengetua adalah Tuan Haji Syahri. Okay. Dan sebenarnya saya ni datang ke Taiping disebabkan oleh suami saya berpindah, jadi saya kena ikutlah. Dan perasaan gerun tu ada bila nak ke MRCM Taiping. Okay, sebab saya ditakut-takutkan oleh guru-guru sini. Kau berani ke pergi MRCM Taiping tu? Okey. Saya daripada MRCM Terendak lah. Okey. Jadi bila saya sampai di MRCM Taiping pada tahun 2008, MRCM Terendak adalah MRCM Premier. Okey, ada pelajar-pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan sampai tingkatan 5 lah. Maksud dia ada menengah bawah dan ada menengah atas. Okey. Bila saya masuk saja ke MRCM Taiping, saya dapati memang sangat berbeza. Okey, sangat berbeza dari segi pelajar-pelajar dia sendirilah. Okey, pada waktu tu MRCM Taiping kedudukannya sangat dikagumilah. Kalau tak silap saya, kedudukan pada ketika itu kalau SPM nombor 2. Okey, nombor 2 dan maksudnya dia top 3 lah. Okey. Jadi MRCM Taiping ketika itu bukan saja cemerlang dari segi akademik, begitu juga kurikulum dan lain-lain program dia sangat terkenal ataupun sangat menonjol lah MRCM Taiping ni. Okey, sehingga kan pihak BPM pada tahun 2014, saya ulang balik apa yang Cik Mas Suria cakap tu, dilantik MRCM Taiping diberi kepercayaan untuk melaksanakan projek Smart MRCM lah. Okey. Dan di mana pengaplikasian komputer ataupun teknologi komputer. Okey, untuk memenuhi cabaran pembelajaran abad ke-21. Jadi iPad adalah pilihan device pada ketika itu yang digunakan sebagai enabler dalam projek ni. Pada ketika itu kita dibekalkan sebanyak 156 buah iPad dan dengan segala kekurangan
pelajar ada 300. iPad ada 156. Jadi bayangkan secara logiknya, boleh kita gunakan iPad tu untuk PDPC? Of course memang tak boleh. Okay? Jadi dengan segala kepayahan berbekalkan 156, kita bahagikan sebahagian iPad tu kepada cikgu-cikgu dan sebahagian lagi kita berikan kepada pelajar. Hanya 5 kelas saja yang boleh gunakan iPad daripada 15 kelas. Okey, tetapi atas kesungguhan pengetua lah pada ketiga itu adalah Tuan Haji Rozali tahun 2014 dan disambung oleh Tuan Haji Sanusi daripada 2015 hingga 2017, dan juga hasil usaha cikgu-cikgu dalam kepayahan, tak ada knowledge yang banyak, walau macam mana pun ada juga sedikit bantuan daripada pihak Apple. Okey, kami akhirnya berjaya juga, okey, diiktiraf sebagai Apple Distinguished School pada tahun 2017. Jadi saya sebenarnya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuan Haji Sanusi, pengetua yang telah pun mengambil keputusan yang tepat untuk mewajibkan semua pelajar-pelajar yang ke MRSM Taiping, yang memilih untuk belajar ke MRSM Taiping, mestilah mempunyai iPad sendiri. Jadi semenjak 2016 bermulalah semua pelajar-pelajar mempunyai iPad sendiri, dan cikgu-cikgu juga diberi bantuan, diberi subsidi untuk membeli iPad sendiri. Subsidi 500 orang. Okey? Jadi 500 tu sebenarnya kita dapat daripada hasil kecemerlangan MRSM Taiping ketika itu. Kita dapat nombor 1 antara MRSM, so hadiah-hadiah dah 100,000. So dapatlah manfaat yang cikgu-cikgu ni kita bagikan 500. Pada ketika itu saya timbalan pengetua, timbalan pengetua kecemerlangan akademik. Okey. Jadi masa berlalu, okey, from time to time, akhirnya kita dapat hasilkan 3 Apple Distinguished Educator, dan now 95% cikgu-cikgu kita adalah Apple teacher. Okey, jadi apa yang saya boleh katakan, walaupun dalam kepayahan, kita berjaya juga, okey, menyahut cabaran yang diberikan oleh pihak BPM. Dan sebenarnya macam yang Cikgu Mas Suria bagi tahu tadi, kita dalam perjalanan untuk renew pengiktirafan ADS untuk kali yang kedua, untuk diteruskan daripada 2021 hinggalah 2024. Jadi apa harapan saya? Okey, jadi sekarang saya pengetua, saya nak supaya tradisi ini diteruskan. Maksud dia, janganlah kita sekerat jalan, dah dapat, dah mula, baik kita on sampai habis. Okey, jadi maksud saya harap infrastruktur teknologi komputer ini dapat dilengkapkan di MRSM Taiping. Maknanya kita usahalah sama-sama untuk melengkapkan prasarana teknologi komputer ini. Ataupun MRSM Taiping ini diberikanlah bantuan ataupun diberikanlah keutamaan. Okey, oleh siapa sajalah, terutama sekali oleh bahagian pendidikan menengah lah. Berilah keutamaan kepada MRSM Taiping ni. Kerana mereka, individu yang ada dalam tu, cikgu-cikgu, pentadbir telah pun membuktikan MRSM Taiping boleh. Jadi apa salahnya? Bagilah bantuan untuk kita lengkapkan prasarana komputer ini. Okay, supaya menjadi lebih mudah untuk MRSM Taiping ini berkembang dan menjadi sebagai digital hub di Taiping. Okay, di mana kalau misalnya kata ada prasarana yang lengkap ini nanti, kita juga dengan mudah, dengan senang hati akan menggalakkan penglibatan daripada komuniti setempat. Okay, dengan kita nak buat banyak program yang menggunakan komputer. Okay, dan pada tahap ini pun sebenarnya cikgu-cikgu saya, cikgu-cikgu saya yang sangat berdedikasi, saya nak ucapkan terima kasih sangat pada cikgu-cikgu. Tahniah kepada cikgu. Hasil usaha yang gigih, kita telah pun berjaya walaupun dapat tempat ketiga, tapi sebenarnya kita meningkat untuk GPS kita meningkat daripada 1.67 meningkat kepada 1.53. Okey. Jadi cikgu-cikgu ni dia dah terima dah. Okey, dia dah terima dah bahawa dia kena menggunakan teknologi ini dalam tugasan mendidik anak-anak. Okey. Terutama sekali dalam tempoh COVID-19 ni. Jadi
this is something yang apa nak kita nak kata kebaikan lah untuk MRSM Typing. Okay, dalam tempoh COVID macam ni memang kita semua terpaksa melaksanakan PDPR ataupun pembelajaran secara online. Jadi bila pelajar-pelajar MRSM Typing memang dah ada iPad, jadi tak ada masalah. Okay, kita dah ada device. Okay, kita dah ada device yang bersesuaian untuk meneruskan pembelajaran kita. Okay. Jadi semoga saya berharap semoga pembudayaan pendigitalan dalam semua urus takbir di MRSM Typing dapat dilaksanakan 100% dan seterusnya supaya kita harapkan kita dapatlah menghasilkan bakal-bakal teknokrat. Itu anak-anak murid kita lah bakal-bakal teknokrat yang pintar dan berinovasi serta beretika di masa depan. Okay, so itu harapan saya. Jadi maksudnya usaha kita semenjak daripada dululah hingga sekarang ni kita kena kita kena highlight penggunaan teknologi komputer ni untuk masa hadapan bukan masa hadapan kita saja, maksudnya masa hadapan pelajar-pelajar, anak-anak pelajar kita. Okay, so itu saja harapan saya. Terima kasih Pak Im. Terima kasih Bonda Noreha. Saya sangat suka bila Bonda sebut tentang harapan ke arah pendigitalan tu. Ataupun saya suka sebab the word is sekarang kita pun dalam dunia digital. Dan kita nak juga hasil keluaran MRSM Typing ni ataupun semualah community ataupun semua stakeholders dalam MRSM Typing ni, guru-guru ke, pengurusan ke, pelajar ke, ibu bapa ke, adalah future proof. Bila kita sebut pasal future proof ni, dia digital ataupun macam Cikgu Marsha cakap tadi, tech savvy. So memang that is our direction. So saya sangat suka bila Bonda cakap macam tu. Diharapkan harapan Bonda tu kita dapat sama-sama support dan kita realisasikan bersama-sama insya-Allah. Okay, alright. Terima kasih kepada semua. Yes. Yes, okay, saya sebenarnya kan nak buat sedikit pengumuman lah. Okay. Sebab saya rasa masa saya adakan perhimpunan hari itu, saya tak sebut pun subjek prinsip saya nak minta maaf kepada Cik bila Hidir sebut tadi saya teringat balik. Okay, saya tak sebut pun prinsip account prinsip account adalah antara mata pelajaran 9 mata pelajaran okay, daripada 11 mata pelajaran yang diambil oleh para pelajar semua di MRSM Typing tahun 2020 telah pun meningkat pencapaian GPS-nya. Okay, jadi pencapaian paling tinggi adalah kepada subjek prinsip account, antaranya yang tertinggi daripada GPS 0.824 meningkat kepada 0.35. Okay, jadi antara subjek yang lain tu yang prinsip account saya tak sebut, jadi saya minta maaf saya minta maaf Cikgu, saya minta maaf Hidir saya lupa dan sebut. Okay, jadi hari ni saya declare 9 subjek. Daniel. Minta maaf. Okey, ada 9 subjek kita yang telah pun meningkat grade purata, 5 subjek kita yang pencapaian 100% A dan bilangan A, bilangan straight A kita juga telah bertambah seorang selepas pelajar ni buat semakan. Jadi bertambah daripada 78 tambah seorang lagi pelajar kita yang mencapai straight A 79, jadi peratusan 28% telah pun mencapai straight A Okay. Itu saja saya nak buat pembetulan tadi. Okay. So kepada cikgu Tania, okay, cikgu prinsip account Tania, okay, Tania sekali lagi. Okay, itu saja Pak Im. Terima kasih Bonda Noreha. So alhamdulillah. Okay. Saya terujalah menjadi sebahagian daripada keluarga MRSM Typing juga ni. Sentiasa ada dengar kita punya kecemerlangan. Bukan saja pada bahagian sudut akademik, tetapi kita ramai juga pelajar kita cemerlang dalam pelbagai aktiviti. Sukan ke aktiviti, program-program tu semua saya boleh sebut, saya boleh simpulkan sebagai keluaran MRSM Typing ni adalah keluaran yang holistik lah insya-Allah. Okay, InsyaAllah. Alright, terima kasih kepada semua. Semoga perkongsian sebentar tadi dapat memberikan inspirasi dan semangat buat semua yang menonton, okay, untuk terus melakar kejayaan, mengharumkan nama MRSM Typing di persada dunia, insya-Allah. Okay,
penghargaan dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada panelis kita semua, Bonda Noreha, Cikgu Marsuria, Cikgu Kamisa, Hide, Arini, Hasha, Daniel dan Yusof, okey, kerana sudi bersama-sama kita untuk berkongsi, dan kepada audiens juga di Zoom dan juga di Facebook Live. Okey, terima kasih. Tidak dilupakan kepada rakan strategi Ansara Typing iaitu Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Typing UPBK, okey, TNF Energy Seram Berhad, Amans Media dan Outpost Typing. Okay, kepada anda yang terlepas atau ingin menonton semula sesi perkongsian ini, boleh berbuat demikian menerusi Facebook Ansara Cawangan Typing ACT ataupun menerusi YouTube Ansara Tapin. Okay, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan follow, okay, kami juga di Instagram dan Twitter @ansaratyping. Okay, dan pesanan juga kepada mana-mana alumni ataupun ansara di luar sana yang masih belum mendaftar, bolehlah berbuat demikian, daftar sebagai ahli Ansara Typing. Anda boleh berbuat demikian di laman web www.myansara.org, www.myansara.org. Sama-samalah kita kembali untuk kita bersama-sama dalam komuniti Ansara untuk membangunkan bukan sahaja diri kita tetapi juga kembali berbakti kepada maktab yang kita cintai, insya-Allah. Alright, sebelum kita bersurai, bolehlah kita menutup sesi kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Sekian saja daripada saya, Baim. Ingat, patuhi SOP, jaga diri dan selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.